Okay, so yang ni Abi ambil kepingan yang lain Tadi badan sekeping tau. Badan sekeping, so adalah lebih lagi. So yang lebih tu boleh buat facing. Lepas tu boleh buat apa ni? Orang panggil dia punya span. Okay, so ni kain. Kain ni lah kain cotton kita ni lah kan. So dia kot ni bidang dia 45. So Abi dah lipat 2 lagu ni. Abi dah lipat 2 lagu ni. Perempuan kita kan nak buat baju, nak bagi nampak cantik, jangan kedekut kain. Nak abang betul lah. So lipat pula 2 macam ni. Macam mana selalu kita nak potong tangan kan. Lepas tu kita lipat kain kita pun macam ni. Macam ni. So bagi dia lebar dan dia perlu gosok macam ni. Dulu Abi nak iron tapi dia makan masa. Lepas tu Abi cuba buat macam ni, dia okey sahaja sebab dia kain cotton. Cumanya kita kena siapa Abi duduk rabah macam ni. Sebab Abi nak hambat angin tu keluar. Bila kita hambat angin tu keluar, so dia akan rata elok lah. Okay. Okay, baik. So nak ambil dia punya pesok. Ni pesok. Pesok Abi ni dia lebar lah sikit. Ni pesok. Okay, tang pesok ni denyak elok-elok. Sebab tu Abi nak buat ni. Okay. So yang ni bahagian sisi tau. Kalau nampak melengkung pikuk tu, yang tu bahagian sisi. Dan yang ni bahagian ni, yang ni lah yang akan kita sambung ke badan. Okay, faham tak? So bahagian yang nak sambung ke badan ni haruslah potong serong. Yang ni kena dengar betul-betul, simpan. Okay. Dan kalau boleh cerita kat orang. Kalau kita cerita kat orang, so insya-Allah okay, kita akan sentiasa ingat. Okay, nampak tak? So yang ni bahagian sisi. Yang ni kita nak cantum ke badan. Okay, Habis nak tunjuk cara yang salah. Kalau cara yang salah, kita letak macam ni. Boleh cincot. Lepas tu buat ayat sendiri cara letak pesok yang salah. Okay. So dia tak boleh letak macam ni. Dia kata yang ni sambung ke badan, potong serong. So macam mana yang betul? Okay, dah cincot cara yang salah. Okay, baik. Ambil yang serong ni. Dia kata potong serong. So kita nak letak macam mana? Macam ni. Okay. Macam ni. Nampak tak dia serong? Gitu. Dia serong macam tu. Okay. Faham ke tak? Okay nak? Okay, baik. So sebelum kita nak potong tu, Abi potong dulu bahagian atas ni. Ambil pembaris legend kita ni. Buat macam tu. So kita potong dulu. Okay. Lepas tu kan, ni kita bagi dia sama dulu. Ni dia kedut, ni tu lagi degil. Okay, bagi dia sama. So lipat ke sana. Lipat lagi sekali. Okay. Okay dah. Ambil pola kita tadi. Pastikan yang sisi dia duduk kot ni. Dan nampak dia? Yang nak sambung ke badan tu dia duduk kot serong. Okay nah? So jelas kan? Okay, baik, jom kita potong. Kalau tak jelas kan, tengoklah berkali-kali supaya kita buat tak silap. Okay. Okay, baik. So yang ni dia punya pesok seperti biasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kalau kata perempuan ikut pola yang beli tu, so dia dah ada semua basi. Yang ni yang Abi buat sendiri. So Abi kena tambah basi kat atas. Okay, nampak tak? Okay, baik. So yang ni lah yang akan kita foto, kita nak cantum ke
badan. Dan yang ni lah yang selalu Abi habaq. Pastikan bahagian yang hendak dicantum ke badan tu kita potong arah serong. Bukanlah kita kena potong bukanlah kita kena potong iram, menyerong yang satu lagi tu. Okey, baik, nampak tak? Ni perangai Awi. Ni perangai Awi. So Abi suka buka lagi kat bawah ni. Sebab dia lagi kembang, dia lagi cantik. Kalau siapa yang tak suka kembang sangat, janganlah ikut macam ni. Tu dekat pinggang dia ramping. Dekat pinggang dia ramping. So untuk bahagian tangan, okey. Untuk bahagian tangan, besok Abi tak akan usik malam ni. Dan Abi cuma akan settlekan bahagian leher sahaja. Okey, so siap kita potong bahagian